Dua-dua jadi ruang peribadi. Atas kita ada ruang sendiri untuk berehat, bawah kita ada ruang sendiri untuk bina masa depan. Dalam bilik kecil, susah nak asingkan dua zon ni kalau guna perabot biasa sebab ruang lantai cepat penuh. Tapi bila fungsi tidur naik ke atas dan fungsi kerja duduk di bawah, bilik automatik terasa ada struktur. Nampak macam ada bilik tidur dan bilik study serentak walaupun dalam ruang bilik yang sama. Itu sebab ramai yang terlepas pasang terus rasa bilik lebih kemas, lebih profesional dan lebih mudah jaga susun sebab setiap inci dah ada tujuan. Akhirnya kita sedar, katil bukan sekadar tempat tidur dan meja bukan sekadar tempat belajar. Kalau kau nak bilik terus ada tempat rehat tenang dan tempat fokus yang steady dalam satu setup compact yang terus nampak organized, segera check out sekarang sebelum sold out.